Okey, video ni khas untuk mereka yang kulit tan, medium ataupun dark, nak cerah dan putihkan kulit. Okey, video ni untuk awak. Okey, kali nak tunjuk perkembangan anak Kak Lin pakai krim putih. Okey, siapa yang pernah tengok? Okey, yang ni lah anak Kak Lin. Okey, tengok yang ni ya. Diana ni. Okey, Kak Lin nak tunjuk anak sulung Kak Lin. Alright, kulit dia kategori tan. Siapa macam anak Kak Lin? Tengok. Kak Lin nak tunjuk perkembangan dia yang sekarang ni. Alright, ini Kak Lin lah yang hujung sekali tu. Okey, yang ni adik dia. Lebih kurang kan dia dengan adik dia. Ini tahun lepas tau, raya tahun lepas. Alright, ni raya tahun ni. Hari raya hari tu. Okey, kulit dia dah bertambah cerah. Ni waktu ketika tu raya tahun tu lah. Awal raya tu. Kan raya pertama. Ni kita dah habis raya dah. Ini raya pertama. Okey, sekarang ni Kak Lin tunjuk latest anak Kak Lin setelah hampir 3 bulan dia pakai krim putih. Okey, ni anak Kak Lin sekarang. Yang kakak tu yang hujung sekali tu pakai tudung tu. Nampak tak? Okey, kulit dia makin cerah. Okey, makin cerah selepas 3 bulan, hampir 3 bulan. Nampak tak? Okey, siapa yang kulit dia jenis macam kulit anak Kak Lin, apa yang anak Kak Lin buat tu, dia pakai lebih kurang 3 bulan. Bukan 3 minggu sayang. So, kesimpulannya awak kena konsisten pakai. Pakai je setiap hari. Setiap malam awak pakai krim putih Kak Lin. Okey? InsyaAllah ada dia punya perbezaan tu nanti. Right? Jangan lupa follow Kak Lin. Siapa yang belum dapatkan lagi krim putih tu, boleh je pergi dekat link Kak Lin. Dan jangan lupa follow Kak Lin. Okay?